Ini ada 3 jenis relationship yang selalunya tak panjang. Kalau korang jenis yang awal-awal bercinta tu kemain beria kan, call 24 jam, sweet lebih-lebih, tapi lepas beberapa bulan tu hubungan korang start hambar, makin banyak gaduh. Lalas salah seorang daripada korang berubah, kau kena tengok video ni sampai habis. Sebab ujung video ni ada cara untuk elak masuk relationship yang nampak perfect waktu awal je, tapi sebenarnya tak kuat untuk bertahan lama. Sebelum tu korang follow dulu supaya tak terlepas info menarik kat akaun ni. Korang like dulu, share dulu supaya ramai orang belajar juga. Jenis yang pertama, relationship yang terlalu laju. Awal-awal kenal tu terus full effort, call tiap-tiap hari, jumpa selalu. Sebenarnya macam tu korang tak sempat nak bina asas kepercayaan tu. Kedua, relationship yang bergantung pada emosi lah. Bila happy okey, tapi bila start gaduh terus rasa macam nak putus, nak give up. Ketiga, relationship yang terlalu bergantung antara satu sama lain. Korang sampai tak ada ruang nak hidup sendiri. Lama-lama jadi emas, lepas tu hilang lah rasa tu. So cara nak elak, kau kena slowkan tempo relationship tu. Tengok konsistensi masing-masing, bukan kemanisan awal-awal tu je. So kalau korang betul-betul serius, korang kahwin je terus, settle. Korang ada tak pengalaman relationship macam ni? Cek korang komen.